Ni Cik Fahmi ke? Ya, saya. Nak tengok sikit Baba. Terima kasih. Cik Zul pun dah. Okey. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fahmi. Saya tinggal di Pekan Jitra, Kedah. Saya adalah salah seorang pesakit kronik Cimanis, dan baru-baru ini saya telah ditimpa musibah dan diberi ujian oleh Allah Ta'ala pada awal bulan puasa tahun ini, di mana kaki saya telah secara tiba-tiba mengalami pembekakan. Dia bengkak, mungkin akibat tersalah makan ataupun jangkitan kuman. Seterusnya saya telah dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan awal. Setibanya di hospital, doktor mengesyorkan supaya dilakukan amputasi terhadap ibu jari saya. Saya amat takut kerana sekiranya amputasi itu dilakukan, maka banyak kerja-kerja yang saya tak dapat nak buat. Kemudian pada waktu yang sama, saya teringat pada produk One Cell Plus, yang mana saya pernah makan juga satu ketika dulu. Okey. Dan Cik Zul telah menghantar kepada saya beberapa kotak untuk saya amalkan. Selepas 2 minggu saya amalkan secara konsisten, saya mengalami pemulihan dan bengkak tadi menjadi surut, dan jangkitan kuman mula berkurang. Alhamdulillah, saya telah mencuba produk ini, dan setelah saya cek balik, kesan pemulihan itu amat-amat ketara, dan mungkin saya tidak perlu melakukan amputasi ibu jari kaki lagi.